Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Okey. Seperti apa yang nampak dekat skrin sekarang, dekat poster review revision saya ni, AOV Banker Movement. Jadi insyaAllah malam ni saya akan lebih fokus kepada AOV lah, cerita pasal AOV. Ya. Apa itu AOV? Dan yang sebenarnya nak lebih relatekan kepada pergerakan market. Ya. Siapa yang menggerakkan market dan apa yang berlaku sebenarnya pada market dia, behind the story lah, macam tu lebih kurang ya. Okay, so saya pergilah kepada slide yang pertama. Okay, sebelum tu seperti biasa saya bacakan dulu penafian. Segala perkongsian, analisis dan isyarat yang diberikan adalah bertujuan untuk pendidikan dan rujukan sahaja. Ia bukan jaminan keuntungan ataupun nasihat keuangan. Jadi trading melibatkan risiko. Setiap keputusan untuk buy ataupun sell adalah tanggungjawab anda sendiri. Trade what you see, not what you think. Trade at your own risk. Tayo Better decision, better trading. Okay, so kita pergi pada slide kita yang betul. Okay. So kita ada sebaiknya kita sebagai seorang trader ni kan kita kena tahu dululah kitaran pasaran saham ya. So kalau ikutkan daripada kalau ikut ilmu trading ni kita ada 4 kitaran pasaran saham yang akan berulang-ulang. Proses dia tu berulang-ulang lah, maksudnya kitaran tu akan berulang-ulang, iaitu pertama daripada fasa accumulation, kemudian daripada fasa accumulation dia pergi pada fasa markup. Markup ni uptrend dah, accumulation ni sideway, kemudian dia pergi pada fasa markup iaitu uptrend, pergi ke fasa distribution ni sideway atas, yang ni accumulation ni sideway bawah. Kemudian daripada fasa distribution dia pergi kepada fasa markdown iaitu downtrend. So inilah 4 kitaran pasaran saham yang akan berulang-ulang dalam kitaran market tu lah, pasaran fasa ya. Maksudnya accumulation, markup, distribution, markdown ataupun sideway, uptrend, sideway lagi iaitu downtrend. Jadi benda tu memang berkait lah, dia tak saling berkait lah, memang tak boleh lari. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang trader ni ambil tahu apa itu accumulation, apa itu markup, apa itu distribution dan apa itu markdown. Sebab sekurang-kurangnya bila kita tahu apa yang berlaku pada setiap fasa itu, jadi membolehkan kita untuk membuat keputusan yang lagi tepat lah, sama ada patut ke tak patut kita masuk market pada ketika itu. So kalau kata nak cerita pasal sideway, uptrend, downtrend tu rasanya semua dah faham dah kan. Sideway tu tak ada trend, tak jelas lagi, maksudnya pergerakan harga mendatar. So bila uptrend tu harga naik, bila downtrend itu maksudnya harga turun. So benda tu rasanya semua tahu dah. Tetapi kalau kita pergi kepada 4 kitaran pasaran ni, mungkin ada yang masih lagi sama-sama ataupun mungkin ada juga yang tak tahu. Macam tu. Jadi insyaAllah malam ni kita cuba kupas sama-sama apa itu 4 kitaran pasaran saham. Ya. Okey. So kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey. Yang pertama fasa accumulation, iaitu fasa pengumpulan zon minat besar, maksudnya smart money lah. Ya. Okey. Sebelum saya pergi pada selanjutnya tentang fasa accumulation ni, perkara pertama yang perlu kita tahu ialah yang trader kena ambil tahu, perlu tahu ialah siapa yang menggerakkan harga, kenapa harga bergerak, kenapa harga boleh naik dan kenapa harga boleh turun. Jadi satu sebab je yang menyebabkan harga ini bergerak ialah ada entiti ataupun ada orang yang menggerakkannya. Dan siapa orang itu? Orang itu adalah yang biasa kita sebut sebagai banker ataupun jerung ataupun
smart money. Jadi siapa dia antaranya smart money ataupun Jerung ni, dia adalah institusi lah, institusi yang mempunyai modal yang besar, eh, mempunyai modal yang besar ataupun mempunyai pengaruh yang besar dalam pasaran. Uh, jadi bila mereka ni masuk pasaran dengan nilai yang besar, juta-juta bilion ringgit itu, dia boleh mempengaruhi pergerakan harga. Jadi macam mana dia mempengaruhi pergerakan harga tu, ialah bila berlakunya transaksi jual beli. So bila ada berlaku transaksi jualan belian, maksudnya harga akan naik. Bila berlaku transaksi jualan, harga akan turun. So jadi daripada transaksi jual beli itulah terhasilnya fasa accumulation, fasa markup tadi, fasa distribution dan juga fasa markdown. Dan juga terhasilnya lah sideway, uptrend dan juga downtrend. Ya. Okay. So kita pergi pada fasa yang pertama, iaitu fasa accumulation ataupun fasa sideway. Ya. So kalau kita tengok dekat skrin ni, fasa accumulation ni adalah fasa pengumpulan ataupun zon minat besar smart money lah. Maksudnya masa fasa accumulation ini smart money lah yang menguasai pasaran. Banker mengumpul di zon senyap sebelum harga melonjak naik. Jadi kalau dekat chart kita akan nampak pergerakan harga itu mendatar. Tak ada maksudnya tak ada kenaikan ataupun tak ada penurunan. Jadi bila kita nampak dekat chart mendatar itu, maksudnya pada ketika itu tengah fasa accumulation. So kalau dekat AOV, sekarang saya tak tunjuk pula AOV, nanti masa chart kita tunjuklah. Kalau dekat AOV kita akan nampaklah crossing di C1 dengan G1 ni, dia akan bertukar-tukar, dia berdua je lah, GC1, kejap G1, kejap DC1, kejap G1, itu ketika itu market tengah sideway ataupun dalam fasa accumulation. Jadi kita tengok apa ciri-cirinya fasa accumulation tu, harga bergerak dalam lingkungan yang sempit. Maksudnya lingkungan yang sempit tu maksudnya range antara harga naik dengan harga turun tu kecil. Maksudnya naik 2-3 tik, turun 2-3 tik. Itu yang dikatakan sebagai range sempit. Volatility dia rendah, jadi pergerakan tidak menentu. Volume biasanya rendah pada awal fasa, kemudian meningkat secara senyap. Maksudnya kita nampak volume tu, kalau kita tengok dekat AOV tu, kita akan nampak bar tu pendek-pendek lah. Bar retailer warna hijau tu pendek-pendek. Macam tu. Banyak fast breakdown untuk mengumpan retail. Ini terbentuk zon sokongan kukuh. Maksudnya dia membentuk ni zon demand lah. Bila berlakunya fasa accumulation tu, maksudnya tengah membentuk zon demand. Mana yang faham, mana yang biasa dengan guna istilah zone supply, zone demand tu, bila fasa accumulation bawah ni maksudnya tengah membentuk zone demand. Zone demand ini adalah zone yang buyer menguasai, macam tu. Buyer menguasai ataupun kalau ni smart money lah, smart money tengah menguasai sebelum mereka menolak harga naik. Zone demand ni zone yang akan menolak harga naik. Kalau zone supply tu dekat atas lah, support kan, zone yang akan menolak harga turun. Macam tu. Jadi tanda awal sebelum breakout ke arah trend naik. Okey. Jadi kita sebagai trader, apa yang perlu kita buat ketika fasa accumulation ni ialah kena pasti zone accumulation. Maksudnya kita kena tahulah waktu itu zone fasa accumulation. Perhatikan volume dan price action. Maksudnya kita monitor dia pergerakan harga. Tunggu breakout dengan volume tinggi, buy on breakout ataupun retest untuk masuk bersama trend. Maksudnya dalam fasa sideway ni sebaiknya kita elakkan daripada entry market sebabnya trend tak jelas dan dia punya pergerakan harga pun dalam range yang sempit. Jadi tak berbaloi kita masuk kan. Naik 3 tik, turun 2 tik ini, jadi tak berbaloi lah kita masuk. Jadi kita tunggu pengakhiran sideway itu dia dah breakout ke atas. Biasalah
menjadi uptrend lah kan, sebab selepas fasa accumulation dia akan pergi fasa markup. So bila dia dah break tu barulah kita entry market ya. Maksudnya buy on breakout ataupun retest untuk masuk bersama trend. Barulah kita betul-betul entry buy bila trend dia dah jelas. Maksudnya bila dah breakout itu trend dah jelas barulah kita entry buy. Okey. Boleh dapat ke? Ya. Ada apa-apa soalan? Kita tengok semakin ramai masuk. Alhamdulillah kita ada Encik Ahmad Hassan baru masuk, Encik Azhan, Encik Azman. Ada dua Encik Azman. Del. Del. Okey. Puan Jamilah, juara BTC. Mani-mani. Ada Encik Mazlan, Nurul Razali, Encik Razali. Okey, okey, okey. Sekarang ni sniper 69. Zainal Syafiq. Zainon ni siapa ni, Kak Zai ke? Okey. Tengok soalan je. Faham ya? Okey, Alhamdulillah. Jadi kata mudahnya fasa accumulation itu fasa sideways, iaitu fasa pengumpulan sebelum harga betul-betul naik. Sebelum banker push menolak harga naik. Jadi kita tak perlu masuk market, cuma kita monitor dan kita standby. So bila ada pengakhiran sideways itu dah breakout, ya. Kalau kata kalau ikut teori sebenarnya breakout tu maksudnya uptrend lah, dia akan harga akan naik lah. Tetapi kadang ada ketikanya kalau pasaran dua hala tu je breakdown tu maksudnya dia turun. Breakdown tu maksudnya dia pergi kepada harga paling rendah lah, pergi kepada maksudnya harga semakin turun. Jadi untuk pasaran dua hala tu kita boleh masuk lah sell. Kan? Bila kita trade futures tu kita boleh masuk sell lah bila pengakhiran sideways tu dia pergi kepada DC1 yang lebih strong. Jadi kita boleh entry sell. Tetapi kalau kita trade saham iaitu pasaran sehala, memang kita akan tunggu dia breakout ke atas. Maksudnya kita tunggu uptrend lah, iaitu ada banker yang tolak harga naik barulah kita entry buy. Sebab pasaran sehala Sebab pasaran sehala kita hanya fokus kepada buy sahaja, harga naik sahaja ya. Tinggal lagi bila pasaran dua hala futures tu kita boleh fokus sama ada buy ataupun sell, dua-dua kita boleh buat profit ya. Okey, so kalau tak ada apa kita pergi kepada next slide. Okay. Ini adalah fasa yang kedua, fasa markup. Fasa markup ialah fasa pergerakan harga naik, trend bullish, smart money tolak harga naik. Ya. Banker menguatkan pergerakan harga melonjak naik secara trend. So ini kita nampaklah fasa accumulation. So bila banker dah masuk tolak harga naik, so harga akan naik lah. Jadi ini fasa markup ataupun uptrend. So kalau kita guna indikator ni dekat EOV tu kita akan nampaklah cross J1, cross J2, cross J3. Maksudnya dengan jelasnya kita nampak trend ketika itu tengah uptrend. So kalau kita nampak tersusun macam ini, crossing G1, G2, G3 itu bermaksud AOV itu bergerak secara tertib. G1 banker dah mula push harga naik, kemudian pergi pada G2 momentum dan volume semakin meningkat. G3 naik tahap maksimum. So akan terbentuklah higher high, higher low, higher high, higher low. Okey. Kemudian kita sebagai trader apa yang perlu kita buat ialah fokus pada trend utama. Maksudnya kita fokus pada buy lah. Beli ketika pullback. So kalau kita terlepas breakout ni, kita re-entry ketika pullback. Pullback tu ketika maksud macam ni lah. Dia turun daripada high, dia turun kepada low. Ini kita re-entry. Dia naik, dia turun kepada low, daripada high turun kepada low, kita re-entry kat sini. Maksudnya entry dekat sini tu entry ketika pullback. Sebab bila entry buy ni teorinya kita mestilah seboleh mungkin kita masuk ketika harga berada pada paras rendah. So bila dia buat pullback daripada high pergi ke low tu maksudnya itulah harga
pergi kepada harga rendah dan itulah poin untuk kita re-entry sekiranya kita terlepas uh, breakout yang pertama ni. Ya. Okey. Gunakan trailing stop untuk lindungi keuntungan. Kena buat stop loss lah. Ya. Okey. Ambil keuntungan secara berperingkat. Elakkan melawan trend. So, kalau kata kita dapat masuk awal, kita hold je the trend kan. Daripada J1 pergi J2, J3, kita hold je. J3 profit dah besar, so better kita ambil kita punya profit. Okay, sebabnya ikut teori AOV ni, J3 ni tahap maksimum harga naik, selepas tahap maksimum harga akan turun. So kita secure dulu kita punya profit, sama ada kat sini, kat sini, kat sini, itu terpulang lah. Okay. Jadi kalau kata scalping pun, tak nak hold, yang mana yang suka scalping, scalping pun fokuskan kepada scalping buy sahaja. Maksudnya, ada low, kita scalping buy, muncul high, kita close. Kan? Itu dia turun, keluar balik low, kita masuk scalping buy, keluar high, kita close. Itu je dia punya point. Jadi elakkan daripada kita scalping sell. Sebabnya momentum tengah kuat naik. Ya? Jadi agak bahaya, agak berisiko kalau kita scalping buy, sell. So, agak turun. Ya? Okey. So saya rasa semua faham lah tentang fasa markup ni dan ataupun uptrend ya. Ke ada soalan? Okey ke okey? Tolong respon satu kalau okey sebelum kita pergi kepada next slide, masuk kepada fasa seterusnya. Oh, tak ada yang respon ni maksudnya tak okey ke? Kalau okey, respon satu. Ada seorang dua orang pun saya okey lah. Okey, okey, terima kasih pada yang respon. Okey ya. So next kita pergi. Okey, masuk kepada fasa distribution. Fasa distribution ini adalah fasa pengagihan zon minat besar smart money ya. Banker mengagihkan posisi kepada retailer pada harga tinggi. Nanti akhirnya saya cerita. Maksudnya dah sampai tahap maksimum naik G3, so sebelum dia turun pergi kepada fasa markdown, dia akan buat dulu fasa distribution, akan lalui dulu fasa distribution. Fasa distribution ni pun dikira sebagai sideway tetapi sideway atas. Kalau yang fasa accumulation tu tadi sideway juga tapi sideway bawah, tetapi banker tak ada. Ya, fasa accumulation tu tadi banker tak ada. Banker berwarna merah tu tak adalah dekat AOV. Tetapi dekat fasa distribution yang atas ni banker ada. So kita akan nampak lah dekat AOV tu G3, DC3, G3, DC3, G3, DC3. Maksudnya itu fasa distribution. Maksudnya banker mengagihkan ataupun melepaskan pegangan dia sikit demi sedikit. Dia tak melepaskan pegangan dia sekaligus. Melepaskan pegangan tu maksudnya banker tu dah dia nak collect untung lah. Tadi masa fasa accumulation itu dia tengah kumpul ambil sikit hits kan. So bila dia push harga naik tu dia dah mula nak mengaut keuntungan. Dia nak jual balik pegangan dia tu sebab dia nak dapatkan keuntungan lah daripada pengumpulan dana-dana yang dia kumpul itu kan. Jadi bila dah sampai di C3 ni memang betul-betul dia nak lepaskan pegangan dia tetapi dia tidak lepaskan secara terus lah, secara drastik. Dia lepaskan sikit-sikit. Macam tu. Sebab apa? Sebabnya bila harga tinggi ni kita yang trader kecil ni kita selalu FOMO kan. Ada trader-trader yang FOMO tu kita tengok harga dah tinggi, harga naik. Jadi kemungkinan sebab bila kita tengok dah naik tinggi kemudian ada turun sikit naik lagi, turun sikit naik sikit, kita tengok ada kenaikan lagi. Jadi mana-mana trader yang promo tu dia belilah. Kan dia beli. Dia beli. Padahalnya harga dah tinggi tetapi disebabkan ada kenaikan, nampak ada kenaikan, ada breakout. Maksudnya ada trader-trader yang terlepas masa fasa breakout yang awal tadi, fasa uptrend tu tadi, dia membeli ketika fasa distribution. Jadi agak bahayalah membeli ketika fasa distribution ni. Sebab bila-bila masa je harga akan drop terus. Jadi kita akan terperangkap lah. Maksudnya trader yang membeli ketika
harga dah berada di puncak ni biasanya akan terperangkap. Macam tu. Eh? Jadi tapi ini memang permainan banker, game banker. Jadi kita sebagai trader kena berhati-hatilah. Ya. Dan memang biasa kita dengar, memang mana-mana coach ke remiser ke trainer mengajar, dia kata cuba elakkan daripada membeli masuk buy bila harga dah berada di puncak. Sebab apa? Takut ni lah. Tiba-tiba dia pergi kepada fasa markdown ataupun jadi downtrend. Jadi kita terperangkap kat sini. Eh? Jadi sebenarnya 4 kitaran pasaran saham ini dia ni sebenarnya macam mana? Lebih digunakan untuk pasaran saham sebenarnya kan. Jadi bila pasaran saham tu kita nampak harga dah tinggi. Jadi elakkan membeli ketika harga tinggi. Sebab bila tiba-tiba harga turun ni, kita dah rugi kan. Kita dah rugi. Nak jual pun kita rugi. Jadi terpaksa hold lah. Macam tu. Maksudnya terpaksa kita simpan kita punya stok tu. Kita beli harga tinggi, tiba-tiba besoknya jatuh. Harga jatuh. Jadi kita dah rugi. Jadi nak tak nak kita kena simpan lah kita punya stok tu, tunggu. Tak tahu bila pula harga akan naik lagi. So kita kena tunggu je lah. Macam tu. Okey. Sekejap, tengok ada soalan ke? Saya masih tak kuasai bagaimana nak pasang stop loss dekat TradingView. Sekarang saya guna NT5 Trade. Okey, okey, okey. Nanti kita tengok Sekejap. Saham tak boleh cut loss. Saham tak boleh cut loss? Boleh. Okay, tak apa, nanti kita tengok chat sebenarnya baru jelas ya. Ni saya cerita teori ni mungkin ada yang tak nampak lagi. So kita buka chat, kita tengok macam mana. Okay. So ini fasa distribution, faham ya? Ini harga bergerak dalam lingkungan sempit, sama macam accumulation tadi lah. Maksudnya dia memang kita nampak harga naik kan, tetapi dia taklah, kenaikan dia tu taklah tinggi mana. Naik sikit je, lepas tu dia turun lebih. So kalau kita tengok dekat AOV tu, bar merah banker tu dia dah melemah. Dia dah melemah warna merah cair. So bila kata dia bertukar kepada merah cair tu, melemah, harga dah turun. Jadi bila saiz bar itu pula pendek, maksudnya harga turun. Kemudian bila saiz bar itu tinggi balik semula, maksudnya harga naik. Tapi dia naik dia tu tak kuat lah, sebab dia naik dalam situasi momentum dia melemah. Cuma volume je tu dia bertambah. Maksudnya banker tu nak melepaskan pegangan je lah sikit-sikit. Okey, so kalau kita baca ni lebih kurang sama macam accumulation tadi lah. Kan? Banker jual secara senyap di zon tinggi sementara harga nampak stabil. Setiap kenaikan harga makin lemah. Volatility rendah, pergerakan tidak menentu, banyak false breakout, volume meningkat ketika harga mula turun breakdown, berlaku perubahan struktur pasaran, trend bertukar ke bawah. Jadi kita sebagai trader kena pasti zone distribution, sokongan kuat tu lah. Perhatikan tanda-tanda kelemahan, elakkan buy ketika zone tinggi. Maksudnya jangan FOMO lah. Biasanya yang beli di zone tinggi ni, harga tinggi ni trader-trader yang FOMO. Takut ketinggalan, nampak harga dah naik, harga dah naik. So tanpa melihat struktur pasaran yang ketika itu dah pun berada pada harga tinggi, dah pun berada pada fasa distribution, terus dia masuk beli. So tengok besoknya harga turun. Maksudnya kita perangkap lah. Tunggu breakdown bawah support dan elakkan trend turun. Sahkan trend turun. Ini maksudnya pada yang trade futures lah ni. Maksudnya kita fokus pada sell dah lah. Fokus kepada setup sell ataupun follow trend selepas breakdown dengan pengurusan risiko yang ketat. Okey. So ada apa-apa soalan? Saya harap semua faham lah fasa distribution ni. Senang cerita, fasa distribution ini adalah sideway atas, bahagian atas. Maksudnya kalau kita tengok AOV tu, kita akan nampak G3, DC3, G3, DC3, pergi kepada DC2, naik balik G2, turun DC2, pergi balik G2, naik G3. Jadi itu pergerakan tidak tertib.
So bila AOV itu bergerak tidak tertib bermaksud market tengah sideway. Jadi sama ada sideway atas ataupun sideway bawah. Kalau sideway bawah itu G1 DC1 G1 DC1 ya. Okey. Ada apa-apa soalan? Saya tengok sekejap. Faham ya? Ha, okey. So kita pergi pada next. Okey, fasa terakhir adalah fasa markdown ataupun downtrend. Ya, banker melepaskan posisi, harga ditolak turun secara trend. Maksudnya dah masuk apalah downtrend. Ya. Ini fasa pengagihan tadi, distribution. So dia dah, bila dia break support tu, dia terus turun. Ya, daripada DC3 permulaan harga turun pergi kepada DC2, momentum dan volume semakin meningkat, terus pergi kepada DC1. DC1 adalah tahap akhir penurunan. So akan terbentuklah kita nampak lower high, lower low, lower high, lower low. Okey. Jadi selepas fasa markdown ni ataupun downtrend, so dia akan pergi semula kepada fasa accumulation. Ya. Jadi ciri-ciri semasa fasa markdown ni, trend menurun yang jelas, membentuk lower high, lower low, volume meningkat semasa penurunan dan mengecil semasa pullback. Maksudnya kita akan nampak retailer hijau pekat semakin panjang-panjang saiz dia ke bawah kan. Dan bila dia buat pullback tu mungkin dia bertukar kepada warna hijau cair, saiz dia pendek, maksudnya dia buat pullback lah. Pullback tidak mampu melepasi paras resistant trendline. Maksudnya walaupun pullback tapi dia tak boleh lah, maksudnya tak mampulah nak memecahkan tahap resistant itu ya. Okay, jadi banker smart money melepaskan posisi secara berperingkat, sentimen pasaran bertukar negatif dan semakin lemah. Fasa ini berakhir apabila berlaku tanda-tanda pengumpulan. Maknanya tanda-tanda pengumpulan itu accumulation lah. So bila dah masuk pada fasa accumulation, maksudnya berakhirlah fasa markdown ataupun fasa downtrend. Ya. Okey. Dia akan pergi balik semula kepada G1, DC1, G1, DC1. Okey. Ini sesuai di time frame berapa. Okey, semua time frame boleh guna. Bergantung kepada strategi entry kita, scalping ke, swing ke, intraday ke, hold ke, scalping ke, intraday ke ataupun swing ke. Bergantunglah. Ya. Dia tahu kalau scalping kita kena ikut time frame yang kecil. Kalau intraday pun kita ikut time frame yang kecil jugalah tapi taklah sampai 1 minit. Boleh lah, maksudnya 3 minit, 5 minit boleh digunakan untuk intraday. Kalau swing, kena ikut time frame yang besar lah. Sebenarnya time frame berapa nak ikut itu, benda ni soalan subjektif. Ikut selesa kita lah. Ikut kita punya strategi trading kita, ikut kita punya plan, ikut modal berapa kita ada, ikut masa berapa lama kita boleh menghadap chart, menghadap laptop. Kita ikut selesa kita. Semua time frame boleh guna. Bergantung pada kalau scalping memang kena time frame kecil lah. Okey, ya. Masa try seminggu saya MC, keluar buy tertiba di Junam. Guna time frame 5 minit. Itu market keluar buy tiba-tiba je Junam, dah market memang macam tu. Kan? Sistem takkanlah keluar buy tu, maksudnya kita kena ingat harga bukannya bergerak terus ataupun bergerak lurus. Harga bergerak zigzag. So kalau kata ikut sistem keluar buy, kita masuk buy, dah tu keluar sell, kena cut loss lah, keluarlah sell. Memang itu hakikatnya. Tak apa, nanti kita buka trading view, kita tengok macam mana. Ya. Sniper 69 ni trade apa? Gold ke, SPO ke ataupun yang lain? Kalau boleh tahu. Sniper 69 trade apa? Tak tahu ke apa tu? Okey, tak apa. Okey, jadi fasa markdown ni downtrend lah ya. Jadi saya rasa semua dah faham kalau downtrend tu apa yang perlu kita buat. Memang kita lebih kena fokuskan kepada sell.
So habis fasa markdown dia akan pergi semula kepada fasa accumulation dan itulah kitaran pergerakan harga. Ya. Okey, sekejap saya tengok. Ya, sekejap lagi kita buka TradingView. Sekejap ya. Okey, so kita pergi next slide. Ini rumusan lah daripada kitaran pasaran saham tadi tu. Hot money maksudnya accumulation tu hot money yang menguasai. So bila pergi kepada uptrend banker yang menguasai pasaran, pergi distribution pun banker. Bila markdown ni pun semua banker lah sebenarnya, tapi dia dah melepaskan pegangan. Ya. Okay. So apa yang saya nak bagi tahu dekat skrin ni yang sebenarnya inilah ya, satu entiti dua peranan. Ya. Dekat AOV kita ada bar hijau, bar merah, bar kuning. Bar hijau itu retailer, fungsi dia tolak harga turun. Bar merah banker tolak harga naik. Bar kuning hot money pun tolak harga naik. Cuma berbeza dari segi kekuatan. Jadi satu entiti dua peranan ni maksudnya yang sebenarnya hot money dengan banker itu adalah orang yang sama. Behind the story-nya hot money dengan banker itu adalah orang yang sama, cuma cara dia beroperasi itu yang berbeza. Ya, bila dia dalam situasi hot money kuning, ya, dia berperanan sebagai hot money, maksudnya dia beroperasi secara senyap, passive buyer. Bila pergi kepada fasa markup, maksudnya dia dah bertukar pada bar merah itu, dia dah jadi sebagai banker, dan maksudnya dia beroperasi secara agresif. Tapi hakikatnya dia adalah orang yang sama, cuma gerak kerja dia yang berbeza. Semasa fasa accumulation itu dia beroperasi secara senyap, semasa fasa markup itu dia dah bertukar kepada bar merah itu, dia gerak kerja dia beroperasi secara agresif. Itu saja yang nak kena faham. Ya? Okey. Okey, so tengok ni, sekejap ya. Ringkas. Okey. Jadi semasa fasa accumulation, dia jangan kita ingat tak ada transaksi, masih ada transaksi jual beli. Maksudnya setiap 4 fasa tu memang ada transaksi jual beli. So masa fasa accumulation, pembeli utamanya tadi adalah hot money, maksud banker lah. Dia membeli sikit demi sikit. Dan siapa yang menjual? Penjual utamanya retailer panic. Kita kan trader panic, cut loss. Jadi maksudnya dia dah beli masa harga puncak, tiba-tiba jatuh, kan? Jatuh, lepas tu tunggu, takut kod dia naik lagi. Ialah teknik harapan, tunggu lagi, simpan. Simpan. Tapi tengok makin lama makin turun harga, makin lama makin turun harga, jadi cut loss. Kita cut loss. Jadi inilah yang menjual, banker yang beli sikit. Retail besar sideways lama, maksudnya yang dah beli awal ataupun dah simpan stok lama ni, tak naik-naik ni, bila nak naik harga ni, jual, cut loss, kan. Scalper ambil untung kecil. Mana trader yang suka scalping, maksudnya dia ambil peluang lah, yang ambil peluang masa ni lah, mana ni, maksudnya scalping ni biasa kan sikit-sikit je kan, dapat sikit, 4-5 tik. Jadi inilah dialah yang menjual, masuk, maksudnya dia masuk, lepas tu dia jual, dia masuk, dia jual. Dan pelabur yang tak yakin lah, tak yakin yang harga ni akan naik ke, entah bila naik ke, dia yang menjual, ya. Okey. Dan bila fasa markup, pembeli utama, trend follower, breakout trader, retail FOMO, pelabur yang baru yakin, algoritma sistem, ya. Penjual dia, trader yang membeli awal tadilah yang dah masuk sini, kita trader yang masuk, yang yakin, oh ni fasa accumulation ni harga tapak kaki, so dia masuk beli. So bila bagi fasa markup, dia dah jual, ambil untung. Scalper, sama jugalah, scalper nampak oh harga dah tinggi lagi, masuk, ya, menjual. Jadi setiap fasa tu memang ada transaksi jual beli. Jadi kita fikirlah, kita berada dekat fasa mana? Kita suka berada pada fasa mana? Kita biasanya kita berada dekat fasa mana? Ya?
pembeli utama ni tadi pasar markup, trend follower, breakout trader, retail FOMO, pelabur yang baru yakin. Ni algoritma sistem tu lain lah. Ya. Trader penjual utamanya, trader yang dah beli awal, yang dah masuk awal, yang beli harga tapak kaki, scalper, sebahagian institusi yang jual sikit-sikit. Maksudnya, sebahagian institusi ni yang betul-betul banker atau jerung lah. Ya, yang dia dah kumpul sikit-sikit kat sini tadi, dia pun menjual sebabnya dia nak ambil, dia nak collect balik keuntungan. Dia beli sini harga murah. So, bila kat sini dah ada harga naik-naik tu, harga dah tinggi, so dia jual lah. Dia dapat untung. Itu maksud dia. Kemudian bila sampai pada fasa distribution, siapa pula yang pembeli utamanya? Retail FOMO lah. Kita trader yang takut terlepas. Oi, harga dah naik tinggi ni, masuk beli. Breakout trader. Samalah, breakout trader ni maksudnya nampak breakout je, beli. Nampak breakout je, masuk, buy kan. Ni pelabur yang lewat. Ini yang membeli. Siapa yang menjualnya? Penjualnya tetap juga banker, pemain besar, yang banker yang sini tadi yang nak membeli sikit-sikit kat pasar accumulation tadi, dia juga lah yang menjual. Sebab dia nak collect keuntungan lah kan. Ni tadi dekat accumulation tadi dia dah kumpul banyak dah. So dia masih lagi menjual, dekat sini pun dia menjual, dekat sini menjual. Bila dia menjual dekat pasar distribution ni, lagi besar lah keuntungannya dia dapat sebab harga dah tinggi kan. Dia tadi beli dekat accumulation tu mungkin average dia 5 sen satu-satu kuantal tu. So bila dah harga tinggi ni, bila dia jual tu, lagi besar lah keuntungan dia dapat. Kan? Faham tak? Okey. Tapi dia trader awal. Maksudnya yang trader-trader yang beli harga tapak kaki. Kat sini, dia tak jual pasar markup ni. Dia tengok nampak lagi. Okey, baru J2. Ada potensi nak naik pada J3. So, dia hold lagi. So, sampai J3 ni barulah dia nak jual. So, lagi dapatlah keuntungan lagi besar. Maksudnya, ya. Dan lepas tu, pergi kepada fasa markdown. Masih lagi ada transaksi jual beli. Ya. Jadi siapa pembeli utamanya? Value buyer, maksudnya siapa yang memang tunggu harga murah. Maksud ni tadilah. Yang mana suka beli harga tapak kaki, dia dah jual pada harga pada fasa uptrend ataupun markup ataupun fasa distribution ni. Bila dah pergi pada fasa sell ni, dia start membeli balik semula. Trader yang cuba bottom fishing. Ya, jual lindung nilai. Trader tutup posisi sell. Okey, penjual utamanya pemegang yang panik lah. Maksudnya pemegang panik ni yang beli harga tinggi, kan, cuma alamak, harga tinggi tiba-tiba turun. Jadi takut lagi besar kerugian tu, jual. Kan? Stop loss. Mana yang meletakkan stop loss tu, tu siapa-siapa yang suka letak stop loss, inilah. Kena stop loss. Itu yang membuka posisi sell. Ini muka posisi sell ni maksudnya yang trade pasaran dua hala lah, sell kan. Ataupun institusi besar selepas agihan selesai. Maksudnya yang trader banker-banker jerung-jerung tadi, sini dia dah jual habis. Bila dah masuk downtrend ni, dia dah mula dah collect balik semula sikit-sikit. Jadi maksudnya setiap fasa itu mesti ada transaksi jual beli, barulah harga itu bergerak turun ke naik. Bezanya dekat sini tekanan jualan lagi tinggi. Bezanya dekat pasar markup ni ataupun uptrend ni, tekanan belian lagi tinggi, itu sebablah harga naik. Dekat pasar markdown ni, downtrend ni, tekanan jualan lagi tinggi, itu sebabnya harga turun. Itu je. Jadi bila kita faham pergerakan ataupun struktur pergerakan harga kitaran 4 besar ni, insya-Allah kita boleh manage kita punya position dan kita boleh buat keputusan dengan tepat lah. Bila waktu sesuainya kita nak masuk market, bila waktu sesuainya kita nak hold kita punya position, dan bila waktunya yang sepatutnya kita kena cut loss keluar daripada market. Okey. So ada apa-apa soalan? Saya okey ke okey? Tolong bagi respon sikit. Type 2 kalau okey, kalau ada faham. Mudah-mudahan. Cik B okey. Type 2 yang lain? Takkan seorang je. Nuha faham okey ya.
Jadi kena faham, memang kena ambil tahu. Ya, kena ambil tahu pasal kitaran pasaran ni. Sebab dia berkait rapat lah tu, uptrend, downtrend, sideways. Dia berkait dengan accumulation, markup, distribution dan juga markdown. Ya. Jadi sekurang-kurangnya bila kita faham pergerakan market itu, kita boleh manage lah. Kita boleh manage kita punya risiko. Okey, sekejap. Okay, so kita rasanya dah slide saya dah akhir, kita pergi kepada, okey. Kan nampak kan, ni contoh. Silap. Okay, ini kita punya chart yang sebenar. Ini fasa accumulation DC1, G1, DC1, G1. Fasa accumulation. Hot money. Teorinya hot money yang tolak, hot money ni mengumpul. Sorry, kan tolak harga naik. Yelah, dia bila retailer melemah ni, hot money tolak harga naik lah. Dia jadi macam ni lah, range dia sempit. Tak ada trend, masih tak ada trend lagi, tak jelas. Ya. Jadi bila retailer melemah ni, teorinya hot money yang tolak harga naik. Maksudnya ini retailer yang melemah ni tengah jual lah. Retailer ni menjual, mana retailer yang panik, yang dah bosan tunggu kaunter tak naik-naik. Siapa lagi? Jadi hot money yang beli. So bila hijau kuat ni maksudnya ada jualan sikit ni, ini mana-mana yang kata yang mana yang scalping apa semua, dia jadi ada ni menjual tu, sini yang scalping masuk ya, yang mana trader scalping masuk, bila dia jual harga turun balik semula. Jadi hot money ni dia sebenarnya banker jugalah, tapi dia beroperasi secara senyap-senyap. Dan biasa kita dengar kalau coach-coach luar cakap passive buyer kan. Dia masih lagi banker tetapi dia beroperasi secara senyap. Dan bila dia dah kumpul banyak dana sini, barulah dia push up harga dan dia bergerak beroperasi secara agresif dan dia bertukarlah kepada warna merah. Jadi kenapa kita letak warna kuning dengan warna merah ni, sebab kita nak membezakan fasa tu. Fasa yang, jadi dari situ kita tahulah bila waktunya kita tak perlu masuk market dan bila perlunya kita masuk market. Sebab kita tahu bila fasa accumulation ni, fasa sideways, sebaiknya kita tak perlu masuk market kan. Tunggu, kita just monitor je. Kita nak tunggu bila waktu yang sesuai untuk kita, bila waktunya dia bertukar kepada uptrend. Jadi bila adanya pertukaran warna ini, jadi kita nampak dengan jelas lah. Dan inilah kelebihan sistem right trend, sebab kita ada indikator EOV ini, jadi kita boleh tahu bila ketikanya fasa sideways, fasa accumulation, dan bila ketikanya fasa markup ataupun uptrend, bila ketikanya fasa distribution, dan bila ketikanya fasa markdown ataupun downtrend. Ya, jadi sangat jelas. So berbanding kalau kita indikator-indikator lain dekat luar sana tu, chart tu dekat chart dekat atas ni sebenarnya sama je. Kalau keluar signal buy ni, dekat indikator lain pun akan keluar juga signal buy. Cuma bezanya diorang tu, indi lain tu dia tak ada pengesahan, tak ada gambaran. Okey, keluar signal buy, kita nak tahu kekuatan buy tu macam mana. Berapa banyak je boleh naik, sejauh mana buy tu boleh naik. So, diorang tak ada pengesahan, tak tahu kan. Jadi bila kita dekat sistem right trend punya sistem, kita ada AOV, bar merah banker ni. So kita bila keluar signal buy, kita tengok ada bar merah banker daripada G1 pergi G2, naik pada G3. So kita tahulah harga akan bergerak naik jauh, kuat. Momentum dia kuat. Sama jugalah bila keluar sell, kita nampak ada bar retailer masuk, warna hijau pekat, kita tahulah harga akan strong turun. Kalau dia cross DC3, kemudian pergi pula kepada DC2, so kita tahulah harga semakin kuat turun. Pergi kepada DC1, harga lagi jauh turun. Dan kita tahu selepas DC1, pengakhiran harga turun, dia akan pergi, harga akan naik balik semula. Sebab kita tahu harga bergerak naik turun, naik turun, naik turun. Jadi bila kita tengok dekat EOV ni sangat jelas. Bila ketikanya harga naik, bila ketikanya harga turun. Okey. Okey, jelas ya? Sebelum kita pergi kepada trading view chart. So ada apa-apa soalan? Jadi secara ringkasnya saya kurang explain dekat sini. AOV ni komponen dia yang perlu kita tahu
Pertama, bar lah. Bar hijau, retailer tolak harga turun. Bar merah, banker tolak harga naik. Bar kuning, hot money tolak harga naik. Jadi, bar kuning dengan bar merah fungsi je sama tolak harga naik, cuma je berbeza dari segi kekuatan. Ya. Kemudian dekat bar hijau dengan bar merah ni, kita ada tone warna. Ya. Yang mana warna pekat itu menunjukkan momentum kuat, warna cair itu menunjukkan momentum lemah. Ya. Okey. Bila momentum lemah, bermaksud harga bertukar arah. Pergerakan harga bertukar arah. Ya. Warna merah pekat ini momentum kuat, harga naik. Bila bertukar warna merah cair, momentum lemah, harga dah mula turun. Ya. Warna hijau pekat ni momentum kuat, harga turun. So, bila bertukar warna hijau cair, momentum dah lemah, harga dah mula naik. Itu saja. Ya. Jadi, untuk AOV ni fokus sahaja pada bar hijau dan bar merah. Bar kuning ni kita tak perlu sangat saja. Tak perlu nak fokus sangat. Kita fokuskan pada bar hijau dan bar merah sahaja dan pertukaran tone warna. Okey. Bila keluar signal terus entry atau kena tunggu. Okey. Sekejap ya. Tengok soalan. Target price kat buy atau sell tu valid atau harga boleh lebih dari itu? Target price kat buy atau sell itu valid atau lebih? Okey, sekejap. Encik Zainal guna layout yang baru ke ataupun Trend Expert Rainbow tu? Target price dekat buy and sell tu ini ke yang price ni, price dekat buy dengan sell ni, ini buy ni harga ni lah 4641 ni lah harga buy. Sell ni 4688 harga sell. Itulah harga dia. Harga yang pertukaran arah trend tu yang sebenarnya. Harga downtrend, harga uptrend. Dia sekali dengan harga. Valid atau harga boleh lebih dari itu? Soalan Cik Zainal ni macam saya maksudnya macam tu. Valid lah bila dah keluar signal buy dia sekali dengan harga. Memang valid lah, itulah harga dia. Harga yang cross line purple. Itulah harga dia. Bila sell keluar macam contoh ni sell 4688, itulah harga yang cross line purple. Then selepas itu dia turun, maksudnya semakin turun lah 4687, 4686 kan. Valid tak valid tu memang valid, itulah dia harga dia. Okay. Bila keluar signal terus entry atau kena tunggu? Okey. Sebenarnya bila keluar signal buy ni je, sebenarnya entry buy lah. Okey, untuk purple call line ni, jadi layout yang baru ni, purple call line ni ialah garisan sempadan pertukaran arah trend utama. Sama ada uptrend, downtrend ataupun sideways. Itu saja. Itu sahaja. Maksudnya keluar buy, sebab kita ada hanya buy dengan sell. Sekali buy, penutup je sell. Sekali sell, penutup je buy. Itu sahaja. Jadi cross up, line purple ni bermaksud buy, masuk entry buy, harga akan naik. Jadi SOP asas dia, tetap samalah. Keluar signal buy, kita kena confirmkan dekat EOV mesti ada bar merah banker. Barulah harga naik. Bar merah pekat. Jangan bar merah cair. Bar merah pekat, barulah harga naik. Keluar signal sell, kita kena confirmkan dekat AOV mesti ada bar hijau pekat. Barulah harga turun. Jangan hijau cair. Hijau cair, harga naik. Hijau pekat. Itu SOP asas je. Itu sahaja. Maksudnya kita keluar ni buy, kita tengok tak ada. AOV adalah sikit banker. Okey. Bila keluar buy kat sini, kita tengok AOV tak ada banker. Contohlah kalau kita tengok betul-betul dekat buy ni, banker tak ada lagi. Keluar buy kat sini, teorinya hot money yang tolak harga. Ataupun retailer dah melemah. Retailer melemah, keluar signal buy. Teorinya hot money yang tolak harga. So, kita kena ingatlah, hot money dia tak sekuat banker.
hot money yang tolak harga naik dia tak sekuat banker. Dan kita tahu ini dalam fasa accumulation. So kita boleh decide lah sama ada sesuai ke tak sesuai untuk kita nak masuk. Macam tu. Eh? Okay. Untuk scalping tapi wajib 50 pip. Boleh close ke? Wajib 50 pip. Kenapa wajib 50 pip? Puan Jamilah, saya tak berapa faham. Scalping ni berapa pip kita nak ambil tu terpulang lah pada kita kan? Ke memang Puan Jamilah dah tetapkan KPI Puan Jamilah untuk scalping 50 pip? Macam tu ke? Bila kita sebut scalping ni maksud kita sekejap ya, berada dalam market sekejap. Kita entry tu sekejap dalam 2-3 minit, 1 minit macam tu, kita keluar. Scalping, rempit kan sekejap. Jadi berapa pip yang kita nak ambil itu depend lah. Depend pada kita. Kadang ada scalping, dia market ni tak sama kan. Momentum market ni tak sama. Ada masanya, contoh macam ni buy. Kan kita tengok tak ada banker cross ni one. Ada masanya kalau momentum laju tu dia boleh pergi sampai 10 pip, 20 pip. Ada masanya keluar signal buy cross je satu tak ada banker, dia tak sampai pun 10 pip. Benda tu di luar bidang kuasa kita. Itu ikut market. Itu ikut market semasa. Jadi wajib 50 pip boleh close ke? Jadi ada orang tu kadang scalping dapat 30, 50, kadang boleh pergi. Kita scalping ni biasanya guna time frame yang kecil kan, 1 minit, 3 minit. Dan ada ketikanya goal tu, ni saya cerita goal lah, bila 50 pip ni saya tahu cerita pasal goal lah ni. Ada ketikanya goal tu dekat 1 minit, cross buy ni, G1, dia memang betul-betul, orang kata, uptrend. Ketika itu memang betul-betul uptrend. Maksudnya memang betul-betul pertukaran daripada sideway kepada uptrend. Dekat time frame 1 minit, dia dah sampai beratus-ratus pip. Dekat time frame 1 minit sahaja, buy keluar, ada pula banker masuk. Dia boleh pergi sampai beratus-ratus pip. Jadi nak menjawab persoalan Puan Jamilah ni agak subjektif lah ya. Berapa pip yang kita nak boleh close tu, itu terpulang lah pada masing-masing, terpulang pada kita punya trading plan, berapa kita nak ambil dan bergantung kepada market semasa. Momentum market semasa. Sebab market bukan sama. Yang saya bagi tahu tadi lah, ada ketikanya cross J1 ni harga naik boleh pergi sampai 30 tick kalau FCPO tu. Kalau Go tu kan lebih lagi 20, 50, 30 pip, 50 pip boleh ada masanya. Ada ketikanya kadang kalau FCPO tu tak sampai pun 5 tick, tak sampai pun 10 tick. Cross line purple ada buy, kita tengok AOV J1 naik sekadar 10 tick je, lepas tu turun. Ada ketikanya naik sampai 30 tick. Jadi benda tu subjektif. Dia bergantung kepada market semasa. Pada momentum market semasa. Okey. Ada soalan lain? Silap. Okey, berbalik semula pada AOV ni tadi. Ada notification atau alert yang boleh. Contoh bila buy signal keluar atau cross purple line, sebab bagi yang bekerja tak dapat nak tengok setiap masa. Okey, kita alert kita boleh apa? Kita boleh set. Nanti saya tunjuk masa buka trading view nanti saya tunjuk. Nanti tolong ingatkan saya kalau terlupa. Okey, berbalik semula kepada AOV. Tadi saya dah explain pasal bar hijau, bar merah dengan bar kuning. Kemudian kita tengok elemen lain yang ada dekat AOV ialah line. Ya? Kita ada 3 line. Line turquoise ni mewakili retailer, line purple ni mewakili banker dan line pink ini mewakili hot money. Ya? Jadi siapa-siapa yang menguasai AOV, mendominasi AOV, line itu akan bergerak ke atas lah. Bergerak ke atas. So kalau line tu bergerak sampai garisan ni, contoh kalau banker masuk, line purple mendongak,
Sampai garisan ni line purple 25%, sampai line garisan ni 50%, sampai garisan ni 75%. So kalau retailer yang menguasai AOV, bila line turquoise akan menongak, bila line turquoise sampai cross line ni, line hitam ni 25%, cross line yang ni 50%, cross line ni 75%. Dia pertukaran ni lah, DC3, DC2, DC1 tu. Jadi tiga-tiga line ni sebenarnya dia akan bergerak seiring dengan pergerakan harga. Jadi harga bergerak turun naik tu, line ni pun akan bergerak lah, turun naik, turun naik, turun naik. Jadi bila dia bergerak turun naik tu, dia akan bersilang lah antara satu sama lain. Ya. Jadi bila dia bersilang tu, dia memberi petunjuk kepada dua keadaan. Ya. Petunjuk harga naik, petunjuk harga turun. Jadi macam mana kita nak mengenal bila ketikanya harga naik dan bila ketikanya harga turun ialah dengan melihat tagging yang muncul pada sejak crossing. Ya, so kalau kita nampak tagging G bermaksud golden cross, itu adalah merujuk kepada harga naik. So kalau kita nampak crossing itu tagging dia DC bermaksud dead cross, itu merujuk kepada harga turun. Okey, itu sahaja ya. Kemudian naik tu pula dia bertahap lah. Ada naik G1 tahap awal, G2 tahap pertengahan, G3 naik tahap maksimum. Dan bila dia turun, dia pergi kepada DC3 tahap awal penurunan, DC2 tahap pertengahan dan DC1 tahap akhir penurunan. Ya. Itu sahaja. Jadi bila kita nampak macam ni, AOV bergerak ni tersusun, G1, G2, G3, maksudnya AOV bergerak secara tertib. Bila kita nampak dia turun tersusun DC3, DC2, DC1, itu AOV bergerak tertib. Secara tertib. So bila AOV bergerak secara tertib G1, G2, G3, kita jelas nampak trend ketika itu uptrend. Momentum dia sustain. Cantik je naik dia. Bila kita nampak DC3, DC2, DC1 bergerak secara tertib, turun secara tertib, tersusun, jadi jelas ketika itu kita nampak trend ketika itu downtrend. Market ketika itu tengah downtrend. Jadi cantik je turun dia. Itu. Dan bila AOV bergerak tidak tertib, maksudnya market tengah sideway. DC1, G1, DC1, G1, sideway. Sideway bawah. Accumulation. Ataupun G3, DC3, G3, DC3, G2, DC2, G2, DC2, sideway atas. Sideway atas ataupun fasa distribution. Itu sahaja. Jadi itu yang kita perlu tahu, kita perlu faham tentang AOV. So bila kita faham pergerakan AOV dan kita faham situasi dia, kita nampak macam ni, oh tengah sideway accumulation, ini oh ni tengah uptrend, oh ini tengah distribution sideway atas, ini tengah uptrend downtrend. Jadi kita tahulah apa keputusan yang kita perlu ambil, apa keputusan yang perlu kita buat pada setiap fasa itu. Macam tu. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita pergi buka TradingView? Okey, jelas ke jelas? Tolong type 5 kalau jelas. Sebelum kita pergi kepada trading chart yang sebenar. Ada apa-apa soalan? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih pada yang respon ya. Semoga jelaslah. Dia memang pentinglah sistem right trend ni, indikator ni lah, indikator AOV ni lah yang sebenarnya nadi, yang sebenarnya pengesahan kepada pergerakan trend, pengesahan kepada kekuatan trend tu. Memang kena faham, kena ambil tahu. Berapa win rate? Ini pun satu lagi soalan dia. Macam boleh faham sikit. Masa trial tak tahu fungsi ni semua. Okey, Alhamdulillah. Itulah, kena ikuti. Bila ada kelas tu, kena ikutlah. Okey, Puan Jamilah tanya berapa win rate. Win rate ni pun soalan yang subjektif juga lah. Jadi win rate sesuatu entry kita itu yang sebenarnya bergantung kepada kita punya emosi, kita punya modal, kita punya masa, macam saya cakap tadi juga lah. Kan? Kita punya emosi macam mana, kita punya modal macam mana, kan? Dan kita guna time frame berapa kita guna. Itu semua
faktor-faktor yang menyumbang kepada berapa win rate kita boleh dapat. Ah, win rate ialah disiplin je, betul. Eh? Contoh macam sekarang ni kan. Ni ada buy, kita entry buy. Kita nak entry buy, kita nampak ni dah ada banker ni kan. Banker, kita tahu dah bila ada banker maksudnya banker tolak harga naik. Harga akan terus naik. Okey, naik. Naik. Ni turun, buat pullback sekejap. So kalau emosi kita tak stabil, kita dah kalut, kita dah kat loss. Kan? Kalau kata kita emosi, alamak turun. Kita dah dapat profit sini, katalah 200 dah ni. Masuk buy sini dah dapat sini 200, tiba-tiba dia pull back sekejap. Dah kita goyang. Emosi kita, cut loss lah. Kita cut loss. Jadi capai tak win rate kita? Kalau lah target kita nak 300. Sekali entry kita nak 300, 400. Capai tak kita punya win rate tu? Kalau tiba dia turun sini, buat pullback, kita dah goyang cut loss. Kita tahu ni banker dah cross G2, kita tengok AOV. G2 berpotensi dia pergi kepada G3. Kalau pergi pada G3, insyaAllah rate kita tu tinggi lah, kita boleh dapat. Dia bila dia pull back macam ni, dia melemah sekejap ni, kita dah kalut kan, kita cut loss. Jadi, itu memang tercapai lah. Kan? Jadi, win rate itu subjektif. Nak jawab ni. Kalau ikut betul-betul disiplin, memang saya boleh nak declare lah sebagai 100%. Tapi kata orang kan, nanti orang kata overclaim pula kan. Tapi hakikatnya macam tu lah. Kalau betul-betul kita disiplin, ada buy, kita masuk, ada banker, banker pula daripada G1 pergi pada G2, kita hold je lah. Hold. Kan, G3, kita hold je lah. G3 ni kita dah faham dah. G3 ni tahap maksimum harga naik. So, sebaiknya kita close dah kita punya position, kita punya profit tu. Kita dah secure dah kita punya capital. Sebab kita tahu G3 ni tahap maksimum harga naik, lepas tu dia akan turun. Tu, dia close lah. Kan? Sebab kalau kita masuk awal G1, pergi G2, G3 memang dah besar dah margin kita dapat. Nak-naknya kalau kita masuk lot yang besar, dah besar lah profit kita dapat. Close lah. Jadi kalau kata tamak, kalau kata tak nak close, tamak, nak lagi. Tiba-tiba ni drop sebatang. Habislah. Tak capai lah win rate kat sini. Kalau tidak, ni dah dapat tinggi besar lah kan. Jadi benda win rate itu macam Cik B kata tadi, disiplin. Gantung pada disiplin kita, emosi kita. Benda-benda tu yang mempengaruhi win rate. Win rate. Indikator memang dah padu dah. Dah jelas. Okay. 90% ialah emosi. Eh? Sebab mindset trader sama lah, even saya sendiri pun, saya bukannya mengata siapa-siapa. Ini apa yang saya cakap ini adalah untuk diri saya sendiri dan juga perkongsian untuk semua trader. Kita mindset kita ni kalau boleh masuk je nak untung. Entry je nak untung kan. Jadi itulah masalah ni. Dan kalau kata buy tu kita nak je buy naik straight. Tak ada nak turun-turun dah. Tak ada nak buat pullback. Tak ada nak buat retracement. Itulah masalahnya kita. Saya lah tu saya. Dan kalau kata masuk sell tu, kalau kita nak masuk sell harga turun dia, tak ada dah nak buat pullback macam ni, macam ni. Tak nak. Sebab benda ni lah yang mengganggu kita punya emosi. Benda ni lah yang mengganggu kita punya fokus. Tapi hakikatnya market tak macam tu. Tak macam apa yang kita nak. Kan? Market itu bergerak turun naik. Harga bergerak turun naik. Jadi win rate dia, benda tu, ketepatan apa semua tu, semuanya bergantung pada kita punya emosi, disiplin. Macam mana kita nak menguruskan risiko. Itu je. Dari segi indikator tak ada masalah lah. Indikator memang dah, macam saya bagi tahu lah. Kalau kata betul-betul kita disiplin untuk layout yang baru ni, memang kita macam cetak duit je. Ada buy, ada banker, kita entry. So sini dah dapat maksimum, kita close lah dulu. Relax kan. Lepas tu kita tengok, okay, strong lagi banker. Re-entry balik semula. Keluar candle kuning ni maksudnya kita masuk. Kita tengok ni apa, kuat, masuk balik semula. So kalau kata tak nak masuk pun dah dapat sini kan, relax dulu. Tunggu pula sell. Ada sell, kita tengok AOV kekuatan dia ada, maksudnya retailer ada, kita masuk sell. Cetak duit lagi. Maksudnya sampai sini kita close. Sini tadi dah profit, kemudian dah close, relax. Bertenang dulu. Keluar pula sell, kita masuk
turun, 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 dan ambil profit. Untung lagi, cetak duit lagi. Ha, kan? Kalau kita betul-betul disiplin, ikut sistem insya-Allah. Logiknya, kan? Kalau logiknya ikut teorinya, kita tak akan loss. Kalau kita emosi kita boleh kontrol, kita tak akan loss. Kita memang cetak duit je, kan? Macam ni. Masuk buy, sampai sini close. Dah dapatlah 200. Okey, relax. Tunggu next setup sell pula. Sell pula kita masuk. Dapat sini 100. Dah 300. Itu relax. Tunggu pula kan. Kita tengok, oh ni dia nak pergi sideway ke apa ke. Ada buy. Kita tengok kalau buy, ada banker masuk, masuk buy. Dapat lagi 200. Dah 500. Kan? Tapi itu teori ni kita bercerita nampak mudah kan. Tapi hakikatnya, emosi kita lah. Kita nak berdepan dengan real market tu memang goyang. Saya tak cakap siapa, saya cakap diri saya sendiri lah. Macam tu. Okey. Untuk 7 day trial hanya diberi OB banker movement sahaja tak? Tak. Indi kita dua ni, complete. Sistem kita ada dua. Kita ada dua. Yang ni layout baru ini adalah Purple Core Trendline dengan AOV Banker Movement. Lagi satu sistem ada Right Trend Buy and Sell dengan AOV Banker Movement. Tu. Tapi untuk yang trial yang baru ni kita akan bagi layout yang barulah sebab ini layout yang sangat mudah. Kita tak payah nak pening-pening, tak payah nak analisa dah. Ikut je signal buy, signal sell. Dah sangat jelas dah. Kan? Pengesahan dia AOV. Buy ni naik kuat ke tak kuat ni pengesahan dia AOV. Ada banker maksudnya dia naik kuat. Dia akan naik tinggi. Sell ini keluar ni kuat ke tak kuat turunnya, AOV dah ada pengesahannya. Kalau ada bar hijau retailer maksudnya harga akan turun jauh. Itu sahaja. Okey. Sekejap saya tengok. Saya dapat satu je. Puan Jamilah dapat yang satu je tu maksudnya macam mana? Dapat yang atasnya ke atau yang bawahnya? Nanti Puan Jamilah boleh PM balik semula lah. Yang bawah sahaja. Oh. Chat atas tak dapat je. Okey, Puan Jamilah boleh PM tepi nanti ya. PM admin saya sendiri ke ataupun admin yang lain. Puan Zakiah ke ataupun chairman. Puan chairman ya. Okey. Okey, jelas ke jelas sekarang? Tolong respon kalau jelas type 3. Sekejap tengok. Okey. So, kita akan pergi pada chat yang sebenar lah. Ya. Sekejap saya tengok. Saya dah habis ke tu? Okey, ini rumusan tu dah sama tadilah. Oh, ini dah. Sorry, sorry. Okey, so kita pergi pada trading view lah. Chat. Chat saja. Okey. Okey, nampak Okey, nampak chart saya sekarang. Saya buka kuantum saham dulu ya, Theta. Lalu kita buka pasaran dua hala, gold ke FCPO ke. Malam ni saya buka ni dulu. Okey, Encik Azman 3, Encik Zainal 3. Terima kasih pada yang respon, Encik Ron 3. Harap semua faham lah ya. Okey. So sekarang saya buka kuantum Theta. Ya. Encik Miko Fahmi pun 3. Okey. Kuantum Theta ni kita tengok. Ni time frame daily ya. Jadi mana-mana yang trade saham sangat mudahlah guna layout yang baru ni ya. Kita buka time frame daily, tengok buy dah ada. Cross up line purple tu. Fokus je lah. Buy ni keluar hari apa itu lagi? 6 Ogos, hari Kamis. Hari Jumaat naik. Hari ni hari Isnin dia masih stay lagi dah. Turun sikit kot. Dia turun sikit. Okey. So kita tengok Quantum Theta ni dia dah masuk fasa betul-betul uptrend dah selepas melalui fasa sideway. Kita tengok AOV ya, G1, DC1, G1, DC1. Berapa lama dia melalui fasa sideway?
Tengok ni, G1 cross, G1 permulaan akan naik, ada sikit-sikit banker, dia naik juga sikit. Ya, harga. Ha, ni pasar sideways. Ya. Jadi untuk pasaran sehala, kuantum saham, jadi pasar sideways ni, pasar accumulation lah kita tunggu. Ya, kita tunggu. Tapi kalau ikutkan kita tengok ni, sebenarnya ini boleh dah kita masuk ni. Kan bila ada candle kuning ni, maksudnya kita boleh scalping. Kan harga bila candle kuning ni harga naik ni kita tengok retailer melemah walaupun tapi bahayanya sebab tak ada banker lah. Tapi untuk scalping tu kita boleh buat. Okey. Daripada bila dia punya masa sideways. Eh? Sekejap. Saya tunjuk. Okey, ni baru betul-betul dia berada pada fasa uptrend dan distribution. Okey, sebelum dia pergi pada uptrend ni dia sideways. Ni kan. Ha, kita nampak sikit-sikit banker masuk. Ni baru betul-betul sideways ni. Di bawah dia berada di bawah core trend line. AOV DC1, G1, D1 pasal sideways. Pasal accumulation. Ni naik sekejap markup. G1, G2, G3. So, ada beza kan? Ya. Ni bulan Julai tahun berapa bulan ni? Tahun Julai 23. Tengok. G1, G2, G3. Berapa persen je kalau kita tengok ni kenaikan dia? 88% paling tinggi dia naik kan? Lepas tu dia turun. Harga turun. Itu ni naik balik. Bulan 7 2023 naik balik berapa persen je? Sampai 95%. Jadi benda tu sama. Dia masuk balik pasar markup Februari 2024 kita tengok dia kenaikan dia 100% kan. Jadi itu yang saya kata tu market tu tak sama, pergerakan market tu tak sama, momentum dia tu tak sama. Ya, kalau kau ikutkan ini fasa markup macam mana momentum dia. Ya. Ini pun fasa markup fasa uptrend tapi momentum je kita tengok macam mana. Ini pun fasa markup uptrend tapi momentum je macam mana. Beza kan? Jadi benda tu kita nak kata time frame mana yang kita nak ikut kan, time frame apa yang sesuai, win rate berapa, benda tu subjektif kita ni, bergantung pada market. Ini berapa lama je buat kenaikan ni data punya ni. Jadi kita nak memahami 4 kitaran pasaran saham, accumulation, markup, distribution dengan markdown tu, kita tengoklah dekat kuantum saham yang sebenarnya. Sebab teori itu pun yang sebenarnya untuk apa? Untuk pasaran sehala, ya. Teori itu. Tetapi bila kita uh, relate kan dengan pasaran dua hala, kita still lagi boleh guna teori itu. Bezanya untuk pasaran dua hala, bila downtrend ni kita still boleh masuk. Maksudnya kita still boleh buat profit. Tetapi untuk pasaran sehala, bila dah masuk pasar downtrend ni memang kita totally out lah. Keluar tak boleh masuk apa dah. Kena tunggu tu maksudnya kita kena tunggu. Macam tu. Ya? Okay. Okay. Soalan. Theta time frame 30 mula turun, tunggu buy. Okay, jap. Time frame 15. Lepas raya ada bayaran untuk kita ada. Boleh PM admin nanti ya. Okay. Selepas habis live nanti. Okay. Nanti saya akhir kita ada package. Okay. Jadi macam ni daily dah ada banker kan. So kalau kata kita nak scalping sebenarnya kita buka time frame yang kecil. Tengok. Contoh 15 minit. Tengok si banker dekat 15 minit macam mana. Daripada 6 hari bulan hari tu lagi. Banker full. Sekejap. Sebab counter saham pun kita boleh scalping kan. Ni 15 minit. Jadi kalau nak scalping, pergi lagi time frame yang kecil. 1 minit contoh. Ni 1 minit je dah ni lah. Tapi yang tadi 15 minit ni still ada banker. Jadi dekat time frame yang kecil ni kita nak scalping tu maksudnya ada buy je kita entry. Buy je kita scalping. Ada signal buy je kita masuk. Kalau kata nak scalping lah.
Ni kan, macam ni buy, ada mereka masuk, tengok berapa banyak. Jadi kita boleh scalping. Buy ni keluar pukul 9.20 pagi. Hari Isnin 10 Ogos. Hari ni tadilah. Hari ni lah. 9.20 tadi keluar buy. Daripada harga ni 7, 76 sen kan. Dia naik 79 sen. Berapa banyak tu? Sampai 9.35 pagi. Lebih kurang setengah jam. Kan? Kira lah berapa. Kalau kita masuk 100 unit, 1000 unit, 2000 unit, berapa banyak kita boleh dapat scalping. Ini kita nak scalping ni, time frame 1 minit untuk pasaran saham. Time frame kecil banyak nice. Ya memanglah, ini saya kata untuk scalping. Kan? Bila kita scalping dekat time frame yang kecil, contoh ni kan, buy ni keluar, sebenarnya sini pun dah bila ada candle kuning ni maksudnya dah ada pintu masuk untuk buy. Kalau kata kita yakin tu kita dah boleh entry buy dah, kan? Ni 9.20 kan. Kalau kata kita nak tunggu dekat time frame 5 minit ke 15 minit, kita dah contoh kadang time frame 15 minit, ya tengok ya 9.20, time frame 15 minit. 10 bulan lah ni. Tadi 9.20 kan, time frame, tengok time frame 15 minit tak ada pun signal buy, tapi dia dah di atas call line lah, di atas line purple lah. Cumanya kita tak tahu kat mana nak entry buy ni. Sebab jelas bila buka 5 minit tadi, 1 minit ke 5 minit tadi saya tunjuk 1 minit kan. Kita nampak jelas dah dia cross line purple, kita masuk buy. Tapi kalau kita stay dekat 15 minit ni, kita tak nampak jelas. Memang ada 9.20. Dia bisa kalau ni dah candle kuning ni. Ialah beza kan 15 minit dengan 1 minit. Ni lah je candle kuning ni. Jadi kita tak nampak jelas. Boleh ke kita nak scalping ni masuk ni. So kalau kita stay dekat tengok 1 minit tadi, maksudnya open market pukul 9 tu, kalau kata kita tengok daily dah ada banker tu, so kalau kata boleh scalping kot, daily ada banker, jadi kita terus je buka time frame yang kecil. Macam tadi, contoh tadi 1 minit pukul 9.20 tadi dah ada ni kan. Ada buy. Jadi kita boleh lah scalping kejap. Dalam setengah jam je, kita dah dapat. Kita dah dapat dah berapa banyak kita boleh dapat. Tu berapa banyak boleh dapat tu bergantung modal kita lah kan. Banyak kita beli beribu-ribu unit, banyaklah dapatnya. Macam tu. Line merah turun, pink merah tak kuat. Line merah turun, pink. Apa tu? Saya tak faham. Lepas news, berapa lama kita boleh follow balik indikator? Dekat EOB tu je. Lepas news, berapa lama kita boleh follow balik indikator? Tengoklah. News tu bila news selalunya harga spike kan, sama ada dia menjunam ataupun dia melompat melompat ataupun menjunam. Kan. Jadi bila macam mana tadi maksudnya tu, bila nak masuk tu kita tengoklah kestabilan AOV lepas tu kan, kita dah nampak betul-betul trend. Bila dia kata junam tu, contohlah news, kesan daripada news tu harga jatuh, harga gold jatuh kan. So bila dia dah jatuh tu kadang-kadang dia bagi sebatang jatuh. Jadi janganlah kita terus masuk sell, kena tunggulah dulu bagi nampak trend tu jelas betul ke dia meneruskan sell ataupun dia sekadar spike lepas tu dia naik balik semula. Jadi benda tu semua jelas nampak ke AOV lah. Kalau kata news itu efek dia harga jatuh, AOV ni akan hijau. DC3, DC2, DC1 penuh. Boleh sampai 100% hijau. Kan? Jadi janganlah kita terus masuk sell. Kita tunggu dulu trend tu. Kadang dia boleh naik balik semula kan.
Kita tengok trend lah. Maksudnya kena bagi stabil dulu sebab bila spike tu maksudnya kadang pergerakan market tu tak stabil. Kita kena tunggu stabil dulu lah. Kan nak entry, nak masuk market ni kita yang sebenarnya menunggu. Kita tunggu setup. Menunggu itu pun adalah salah satu setup juga. Jangan terus tergesa-gesa, tergopoh-gopoh nak masuk market. Kena tunggu setup. Eh? Okay. Okay. So dapat ya, saya buka cerita ni tadi nak tunjuklah maksudnya mana-mana yang trader yang trade saham, pasaran sehala jadi sangat jelas lah. Buka je time frame daily, cari je counter-counter yang ada keluar buy. Hmm. Kalau dah ada banker dekat AOV tu, itu lagi cantik lah. Maksudnya memang betul-betul strong sebab dia dah sampai dekat daily dah ada banker. Maksudnya memang dah strong lah banker tu. Harga akan naik. Eh? Okay. So kita tengok sekejap dekat gold pula. Gold time frame 1 minit. Tengok ni. Kan? Kalau dia betul-betul naik, gold tu betul-betul naik, ada momentum. Tengok. Buy 4328. Dia sampai 4352. Berapa pips tu? Tak kira, ni time frame 1 minit ni. Dapat profit ke tak dapat profit? Itu yang saya katakan, dia bergantung pada momentum, bergantung pada pasaran. Jangan kita sangka ada time frame 1 minit tu kadang tak boleh nak dapat banyak. Kan? Ada masanya kalau momentum laju tu, tengoklah. Boleh je. Cuma ni nak stabil lagi, kena ikut time frame besar lah kalau nak stabil. Untuk layout yang baru ni, sebenarnya kita nak lagi memudahkan trader, fokus ataupun objektif kita nak memudahkan trader, maksudnya tak perlu nak tengok multiple time frame. Jadi fokus je satu time frame dah boleh buat profit sebenarnya. Tapi kalau still lagi masih tak boleh, kan tak boleh juga, tak yakin juga, so gunalah multiple time frame. Mana yang faham nak guna multiple time frame tu, gunalah multiple time frame. Maksudnya tengok kekuatan trend pada time frame yang besar dan cari peluang untuk nak entry pada time frame yang kecil. Tadi pada yang tak faham nak gunakan multiple time frame, macam mana nak relate kan? So fokus je lah pada satu time frame. Ada buy, masuk buy. Ada buy, ada sokongan AOV banker, masuk buy. Then bila kata keluar sell, close lah. Dan ini kita trade manually, so kita boleh urus kita punya position, kita boleh urus kita punya keuntungan itu secara bijak. Benda tu common sense kan? Macam contoh, buy. Sampai sini dah keluar, dah harga tinggi. Kan? Dah keluar pucuk ataupun keluar high. Dan kita tahu bila harga dah high, dia akan turun mencari low. So, kita lock lah dulu kita punya profit. Sebab kalau kata dia betul-betul turun low ni, sini, keluar, kalau dia cross line purple ni, dia akan keluar sell, baru kita nak close. Maksudnya profit kita dah kurang dah. Kalau sini kita dapat 500, tunggu sell, cross down ni, keluar sell, baru kita nak close. Profit kita mungkin tinggal 300. Benda tu common sense. Benda tu common sense. Kita boleh nampak kan? Kita punya keuntungan, nilai keuntungan kita itu bertambah atau berkurang, kita boleh nampak. Nanti Cik B tanya tadi, line merah turun pink merah tak kuat. Dekat AOV. AOV, bukan AOE, AOV. Saya tak faham lah apa soalan Cik B ni. Okay. Tahan. Kalau Cik B boleh type balik semula. Encik Azhar tanya kebiasaannya G1 standby, G2 merah pekat baru ada kekuatan untuk entry. Ya. G1 standby. G1 ni permulaan harga naik. Ya. G1 permulaan harga naik, G2 tahap pertengahan, G3 tahap maksimum. Biasanya G1 ni, bila cross G1 ni, teori dia bank hot money lah yang tolak. Keluar signal buy tu, kita boleh entry buy. Tetapi tak boleh hold. See money, take money. Sebab dia belum ada kekuatan betul-betul kuat nak naik. Belum ada kekuatan untuk betul-betul kuat nak naik lah.
Ni macam sekarang contoh kita tengok ni, keluar candle kuning ini, candle kuning ni sebenarnya ini daripada layout yang lama lah, tapi kita masih letak lagi lah. Signal kuning, candle kuning ini adalah pintu masuk untuk buy, untuk long. So kalau dah keluar candle kuning ni, maksudnya harga sistem dah bagi tahu harga nak naik. Maknanya kita dah boleh entry buy. Tetapi bila kita tengok tak ada banker kat bawah ni, maksudnya kita entry see money take money ataupun kita entry scalping. Ada profit ambil. Kita masuk ada profit ambil, ada profit ambil. Macam tu je. Dapat profit ambil. Sebabnya belum ada kekuatan, belum ada banker yang nak tolak, betul-betul tolak harga naik. Ya. So bila dah banker dah masuk ni, kita nampak ada banker masuk, oh ada kekuatan, barulah kita re-entry balik semula dan barulah boleh kita hold. Sebabnya ada banker. So bila kata naik volume je bertambah, maksudnya size bar ni semakin naik tinggi 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 tinggi, maksudnya harga semakin naik 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 lah. Kita boleh hold lah. Itu maksudnya beza dia boleh hold tak boleh hold dia. Si money take money dengan hold, itu je beza dia. Tengok balik data time frame 15 AOV. Okey. Ha. Oh, tadi Cik B tu tanya dekat sini ke? Okey, apa soalan dia? Apa soalan? Oh, dah pukul 11. Tak perasan. AOV je lemah. Ya, AOV dah lemah. Tapi dia tak cross lagi ni. Tak cross lagi line purple. Hmm. Maksud ya, bila kita tengok ni hari ni punya kan AOV dah melemah ni. So kita standby lah, tengoklah besok kalau kata melemah lagi kita cross apa jual lah. Jual lah nanti tu. Sebab dia ni pun dah kira ni fasa distribution dah ni distribution belum je cross. Hmm. Eh. Ini fasa distribution ya. Kalau kata dia cross down line purple ni maksudnya dah keluar sell, memang betul-betul apalah, betul-betul nak jadi downtrend lah. So boleh jual lah, dah jual. Betul. Betul eh. Okey. Ya, tunggu buy yang baru baru kita masuk balik, nanti balik. Ataupun jual separuh dulu kan, sebab kita kalau kita tengok dekat EOV daily tadi kan kuat lagi. Jual separuh dulu ke tinggal separuh, partial kan. Tu bergantung pada kita lah. Eh? Okey. So jelas ya nampak macam mana layout yang baru ini berfungsi. Jam pun dah pukul 11 rupanya, saya tak perasan. Okey. Jadi sebenarnya kita dekat Right Trend kita ada program ya, program yang baru iaitu program affiliate ya. Jadi pada siapa-siapa yang dah melanggan indikator dan uh, dah try lah, maksudnya tak kisah dah try ke tak try, maksudnya dah melanggan indikator dan nampaklah kesan kan. Maksudnya nak cuba boleh boleh apa boleh offer, boleh ajak kawan-kawan lain, maksudnya kita jadi reseller lah, jadi reseller, boleh kita war-warkan pada kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang trade juga tu, untuk promote indikator ni, jadi sebagai reseller lah. So yang mana yang nak berminat untuk nak jadi reseller, kita bukan reseller saja, kita ada lagi satu package iaitu IB. IB ni maksudnya broker lah ya. Jadi kita sebagai introducer kepada broker. Jadi boleh PM saya ataupun admin yang lain, Puan Zakiah ataupun Tuan Chairman, untuk nak dapatkan maklumat ya. Jadi sekejap saya tunjuk dia punya package sekejap ya. Okey. Okey. Ni program affiliate ya.
Jadi mana-mana yang dah langgan dan berminat nak join affiliate ni, apa dia punya persen banyak ya, bermula daripada 10% hingga maksimum 30%. Ini untuk reseller Reseller maksudnya nak mempromosikan indie pada kawan-kawan lah, sahabat-sahabat. Jadi komisen dia dikira daripada 10% hingga maksimum 30%. Dan mana yang berminat nak jadi IB, iaitu broker under Tickmill pun, dia lain pula. Pun komisen dia lain, sama. Jadi banyak lagi lah boleh dapat. Ya. Jadi pada siapa-siapa yang dah melanggan dan berminat nak join program affiliate ni, boleh PM direct saya lah, saya sendiri, Asiah Nur, ataupun Puan Zaki Hanim, ataupun Puan Cemen. Sebab di samping kita trade, so kita akan dapat income sampingan lah dengan join program affiliate. Ini sangat menarik ya. Sampai 30% ni banyak ni ya. Sebab kita dah ada 2-3 orang yang dah join ni. Alhamdulillah lah, dia orang pun dah merasai profit daripada benefit daripada program affiliate ni ya. Dan lagi satu, kita ada Sempena Merdeka, kita ada promosi untuk Golden Circle, iaitu package personal coaching yang bernilai 399. So bila kita sub personal coaching 399, kita akan bagi akses 2 bulan indikator dan sesi coaching selama 1 bulan. Jadi untuk sesi coaching sebulan itu, dia akan berlangsung 1 kali seminggu lah. Jadi minggu yang pertama kita akan touch dari segi teori, one to one dari segi teori, dan the next minggu yang kedua sampai minggu keempat tu kita akan lebih kepada live market dan revision lah. Jadi pada yang berminat, sama juga boleh contact saya terus ataupun PM lain, admin lain, Puan Zaki Hanim ataupun Tuan Cemen. Jadi ini saya sangat sarankan untuk ambil personal coaching ni, sebabnya kalau kita langgan saja tapi kita tak tahu cara nak guna, terutamanya EOV itu masih lagi kita tak faham, jadi masalah jugalah kan, kita tak boleh nak dapat hasil jugalah. Jadi better saya suka sarankan ambil personal coaching ya. 399 ni sangat berbaloi, dapat 2 bulan indikator. Harga normal 1 bulan 249. So kalau 2 bulan jadi berapa indikator? Kalau kita ambil normal kan. Jadi sangat jauh beza harga dia ya. Jadi yang berminat, cepat-cepatlah grab ya. Selama bulan 8 ni lah, sebelum pergi kepada harga normal. Harga normal kita 799 untuk Golden Circle personal coaching. Boleh PM direct saya ataupun Puan Zaki Hanim ataupun Tuan Chairman sendiri. Tadi kita dah tengok dah kan macam mana mudahnya indie yang baru ni untuk kita nak entry market dengan yakin, insyaAllah ya. Bila kita disiplin ikut sistem, insyaAllah kita boleh minimalkan kita punya loss. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk malam ini, sesi malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang ya. Saya tengok soalan dulu kalau ada apa. Saya dah langgan 1 tahun tapi tak berani lagi nak buat trade. Kena break the fear. Kena by hook ataupun by crook, ataupun by crook, memang kena. Macam saya dulu pun macam tu jugalah. Tak berani awal-awal dulu kan, saya tak berani. Tapi once bila kita dah trade sekali tu, wah rasanya. Tak kisahlah dia rugi ke. Saya cerita pengalaman saya. First time saya trade, kali pertama saya buat real trade, saya lost RM600. Saya lost tu sebab apa? Bukan sebab indikator, sebab saya tak faham nak guna platform. Saya guna Webull masa tu kan. Macam mana nak close ni? Macam mana daripada profit 200.5, saya dah profit 200.5, nak close tak reti, terus jadi loss 600. Jadi tak apalah, benda tu at least kita tahu. Jadi benda tu kita belajar. Jadi rugi, untung itu memang kita akan kena hadap. Ha. Mungkin memang kita kena hadap. Memang itulah dia hakikatnya bila trade ni, kita jangan ingat untung. Trade ni, fokus utama untuk trade ni ialah kita berani, yakin, dan kita kena urus risiko. Itu yang paling penting. Untung itu nombor 2. Yang pentingnya kita kena pandai nak urus risiko. Bila masanya kita kena cut loss,
bila masanya kita boleh hold. Risiko ni maksudnya kita kena pandai urus risiko tu. Kita maknanya kita kena selamatkan dulu kita punya margin, kita punya modal. Sebab kalau kata kita sayang nak cut loss, modal kita habis, langsung kita tak boleh nak trade. Kan the next tu kita nak buat dah tak boleh, dah modal tak ada, dah hangus. Itulah pentingnya cut loss tu. Cut loss itu maksudnya dalam kata lainnya, cut loss itulah yang kita gunakan untuk kita nak urus kita punya risiko tu. Memang kita kena berkawan rapat dengan cut loss. Itu dia. Ya. Jadi siapa-siapa yang belum belum mencuba tu kena cuba dah. Dia sebenarnya paper trade ni sebenarnya kita cakap nak masukkan emosi tu susah kan. Kita tahu paper trade ni duit duit olok-olok kan. Jadi kadang macam saya sendiri pun buat paper trade pun tak ada apa pun macam tu dia. Nak rugi-rugilah bukannya duit betul kan. Jadi nak masukkan emosi tu memang susah. Jadi sebenarnya nak tak nak kalau kita nak praktik ni memang kena real trade. Baru betul-betul kita feel, kita rasa macam mana loss, kita rasa macam mana kita untung, kita profit. Dari situlah proses kita belajar. Eh? Saya banyak rugi sebelum ni, saya sedang belajar sebenarnya insyaAllah. Slowly but surely. Slowly, consistently. InsyaAllah dengan indikator layout yang baru ni sangat mudah. Ikut je. Ikut dia apa sistem, ikut dia signal. Buy, masuk sell. Itu je insyaAllah. Eh? Okey. Bagi UOB ni dari raya ke panel 2 bulan dan sekarang saya langgan Alhamdulillah. Bantu kita ngaktif sideway. Ya, Alhamdulillah. Eh? Okey, jadi pada minit sekali lagi saya sarankan ya grab cepat-cepatlah sama ada nak ambil personal coaching ataupun join program affiliate. So boleh PM direct saya ataupun Puan Zakiah Hanim ataupun Tuan Chairman sendiri ya. Okey, dah pukul 10, 11, 17 minit malam. So saya rasa saya akhiri untuk sesi revision pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Jadi harapan saya perkongsian pada malam ini menambahkan lagi kepahaman tuan-tuan semua mengenai pergerakan AOV, utamanya AOV itulah ya. Sebabnya bila kita faham AOV, insya-Allah kita boleh urus kita punya position dengan baik ya. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih saya ucapkan pada semua. Insya-Allah kita jumpa lagi. Okey, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Saya stop share.